Terima kasih pada Perdana Menteri kita, Datuk Seri Anwar Ibrahim, telah menghubungi beberapa pemimpin dunia yang terkemuka, yang mana negara mereka ada hubungan diplomatik dengan pihak Bintang David. Saya panggil Bintang David sebab saya tak tergamak nak memanggil nama negara tu. Minta maaf lah. Kan? Di mana tekanan telah diberikan dan akhirnya 23 orang aktivis Malaysia yang ditahan telah dipulangkan dan dihantar ke Turki dan menunggu pesawat pulang ke Malaysia. Terima kasih Datuk Seri Anwar Ibrahim. Dan tahniah juga kepada peserta-peserta yang begitu kental hatinya, begitu kuat hatinya, iaitu peserta aktivis daripada Malaysia yang menyertai GSF, Globe Samud Faultilah. Apa yang saya nak cakap sini, baru-baru ni ada satu live streaming daripada satu negara seberang selat iaitu Indonesia menghina dan menghujat peserta-peserta Malaysia menyertai gerombolan GSF ini. Mereka tanpa segan silu, menghina tanpa rasa bersalah, menghina. Saya nak tanya, apa dosa mereka kepada anda semua? Apa dosa mereka? Ya, saya malah nak sebutlah nama-nama yang saya dapat di dalam live itu. Ya, saya nak sebut perempuan jijik lah kan. Cuma, apa yang saya nak bagi tahu, salah seorangnya bekerja di Malaysia seperti dilaporkanlah. Dan gambarnya tersebar meluas di media-media sosial. Kan? Kami rakyat Malaysia apabila mendapat tahu yang aktivis anda tidak dapat memasuki sana, tidak dapat meneruskan pelayaran, kami tidak hina pun. Tak hina. Malah kami berdoa mungkin satu hari nanti mereka akan sampai juga. Itu etikat dan semangat kami. Kan? Kami tak kira daripada mana mereka berada. Kami tetap akan mendoakan dia. Hatta sampai ke siapa pun peserta-peserta GSF dari negara mana, kami berdoa supaya mereka selamat. Dan kami tak hina. Dan pada warga-warga Indonesia yang ada di Malaysia, anda semua tak perlu risau. Sebab kami, pemikiran kami, sikap kami lebih terbuka dalam apa jua bentuk. Selagi anda semua menghormati kami di sini. Dan saya percaya, live tersebut banyak rakyat Indonesia yang marah. Kerana memalukan negara Indonesia, memalukan Presiden Prabowo, memalukan Duta Besar Malaysia, Duta Besar Indonesia yang ada di Malaysia. Dan saya nak tanya kepada pihak Kementerian Undang-Undang Indonesia, apakah tindakan anda? Dan selaras dengan apa dilontarkan di media sosial tersebut. Pada Indonesia, saya ucapkan selamat berjaya.